Hai semua, bersama dengan saya lagi Cikgu Su anda dalam channel e-tuition bagi subjek Bahasa Melayu tahun 5. Untuk minggu ni apa yang kita akan belajar iaitu cara membina ayat. Saya tahu bila bercakap mengenai membina ayat, orang cakap macam senang, bukan? Jadi untuk minggu ini saya akan mengajar kamu macam mana nak bina ayat dengan mempelbagaikan lagi ayat ataupun nak meluaskan lagi ayat bahasa Melayu kamu. Minggu lepas kita dah belajar buat ayat menggunakan kaedah. Apa kaedah yang saya dah ajar? Iaitu kaedah membina ayat menggunakan kaedah skop. Apa itu skop? Untuk minggu ni apa yang kamu akan dapat iaitu menggunakan kaedah yang sama tetapi dengan mempelbagaikan lagi ayat-ayat. Jadi jangan lupa kamu share video ni. Video ni adalah video yang sangat-sangat berguna, yang sangat-sangat bermanfaat, yang kamu boleh gunakan untuk kamu bina ayat. Untuk menggunakan kaedah skop ini, kaedah skop ini adalah kaedah membina ayat yang sangat-sangat mudah, yang sangat-sangat mudah. Untuk bahasa Melayu minggu ini, kita akan gunakan kaedah yang sama untuk membina ayat. Tetapi, memandangkan minggu lepas kita dah buat ayat menggunakan gambar rajah, gambar rajah ataupun gambar berbentuk situasi. Untuk minggu ini, kita akan buat ayat ataupun kita akan bina ayat, tetapi kita akan bina ayat lebih mendalam dan juga mempelbagaikan lagi. Jadi apa ayat ataupun apa kaedah yang akan kita gunakan atau apa cara yang kita boleh gunakan? Jadi hari ini kita akan belajar untuk buat bina ayat, menggunakan pelbagai jenis ayat. Kalau minggu lepas kita dah buat mengenai bina ayat menggunakan gambar rajah, tetapi hari ini kita tak akan guna gambar rajah. Kita akan guna apa? Apa yang ada? Kita akan gunakan ataupun saya akan minta kamu bagi kata kerja. Tak kisah kata kerja apa yang kamu minat. Dengan berdasarkan kata kerja dan juga objek, kita akan mempelbagaikan lagi ayat-ayat. Yang pertama, dekat sebelum itu, saya nak kamu cari ataupun berikan 5 kata kerja. Kata kerja ni bermaksud apa? Perbuatan lah kan? Sebelum tu, bagi siapa-siapa yang baru tengok video ni, baru tengok video minggu ni, kamu boleh subscribe ataupun kamu boleh tonton video yang minggu lepas yang saya dah ajar menggunakan kaedah skop untuk membina ayat, tapi itu menggunakan gambar rajah. Minggu ni kita tak akan guna gambar rajah. So kamu boleh pergi cari video yang telah saya buat minggu lepas. Untuk minggu ni, saya nak minta kamu berikan 5 kata kerja. Sebelum tu yang mana yang baru tengok, apa tu skop? Apa tu skop, cikgu? Saya tak pernah dengar skop. Skop ni adalah kaedah apa? Kaedah untuk buat ayat ataupun kaedah untuk bina ayat yang sangat mudah. Saya yakin murid tahun 6, tahun 5, tahun 4 kalau guna kaedah skop ni sangat-sangat mudah. Kamu boleh bina ayat dengan senang. Tak perlu nak pening-pening kepala bagaikan.
Jadi apa tu skop? Okey, skop bermaksud ataupun nama penuh skop ataupun S. S mewakili apa? S ini mewakili subjek. Okey. Okey, S mewakili subjek. Jadi K mewakili kata kerja. Okey, kata kerja ni mestilah perbuatan. Apa benda yang kamu buat? Okey, perbuatan. Okey, O, objek. Objek ni selalunya adalah benda, betul tak? Okey. Okey, P ni adalah perluasan. Maksudnya untuk melengkapkan ayat kamu lagi. Okey, contohnya kalau kamu buat contohnya, okey, saya ambil subjek Sulaiman. Okey, Sulaiman makan roti. Tu pendek sangat kan ayat dia kan. So untuk meluaskan lagi ayat kamu, okey, perluasan, kamu boleh beri ataupun kamu boleh huraikan lagi ayat kamu. Okey, contoh. Okey, kalau kamu gunakan T ni adalah untuk tempat. Okey, tempat. M ni adalah untuk masa dan S adalah untuk sebab. Okey, contohnya. Okey, contoh kalau saya ambil masa. Okey, contoh tadi, Sulaiman makan roti pada pagi tadi. Okey, pagi tadi tu dah menunjukkan masa, betul? Ataupun Sulaiman makan roti di rumah bersama adiknya. Okey, nampak perbezaan ayat. Okey, jadi untuk hari ini, okey, saya akan ajar, okey, untuk meluaskan lagi ayat. Okey, nak meluaskan lagi ayat, kita menggunakan, okey, gunakan 3 kaedah ataupun 3 benda yang kamu boleh buat untuk perluasan ayat. Okey, yang pertama, okey, yang pertama contohnya saya dah bagi satu kata kerja. Kata kerja iaitu memasak. Kata kerja, okey, memasak maksudnya perbuatan. Okey, macam mana nak bina ayat? Macam mana nak bina ayat ni, cikgu? Okey, so macam mana nak bina ayat? Kamu kena pasti. Okey, sekarang ni kamu dah kena pasti kata kerjanya. Okey, sekarang ni kamu kena pasti subjeknya. Okey, kamu nak gunakan apa? Okey, subjek ni selalunya dia boleh jadi untuk manusia kan, untuk haiwan, tapi dia berdasarkan situasi. Okey, janganlah kalau gambar tu adalah seekor haiwan, kamu letak nama dia Ahmad, so kurang sesuai, betul tak? Okey, jadi cara yang pertama, okey, menggunakan kata kerja memasak. Okey, cara yang pertama, okey, contohnya, okey, cara yang pertama. Okey, sekarang ni cara yang pertama kamu guna kata kerja memasak. Okey, macam mana kamu nak buat cara yang pertama? Okey, dia mudah sahaja. Yang pertama, kamu gantikan subjek. Okey, kamu gantikan subjek dia. Okey, subjek kamu nak buat nama siapa? Contohnya saya buat nama kalau tak nak lama lah. Okey, kamu nak letak ibu ke, kamu nak letak ayah ke, kamu nak letak nenek ke. Okey, sekarang ni saya nak guna perkataan subjek nenek. Okey, jadi nenek. Nenek ni mewakili apa? Mestilah mewakili subjek. Okey, nenek buat apa? Okey, kata kerja yang dah diberikan tadi, apa dia? Okey, nenek memasak. Okey, nenek memasak. Nenek masak apa? Okey, nenek memasak. Contoh kamu nak buat apa? Nenek memasak mi goreng. Okey, okey, ataupun
kamu tak nak mi goreng lah, tak sedap. Okey, tak apa. Kamu letak nenek memasak bihun goreng. Okey. Nenek memasak bihun goreng. Okey, ingat. Nenek adalah subjek. Okey. Memasak adalah kata kerja. Bihun goreng. Bihun goreng tu mewakili apa? Objek kan? Okey, bihun goreng. Okey, sekarang kamu boleh nyatakan, okey, kamu boleh pilih 3 cara ataupun 3 perluasan ayat. Okey, contoh kamu nak letak ataupun kamu nak gunakan masa. Okey, masa. Okey, contoh nenek memasak bihun goreng. Okey, masa mestilah ada masa kan? Okey, macam masa yang macam mana? Contoh nenek memasak bihun goreng. Okey. Pada apa? Pada waktu pagi. Okey. Nenek memasak bihun goreng pada waktu pagi untuk, okey, kamu nak luaskan lagi ayat, untuk bekalan kami nanti. Okey, nenek memasak bihun goreng pada waktu pagi untuk bekalan kami, ataupun kamu nak gantikan untuk bekalan kami ke sekolah. Okey, nampak? Ayat ini dah menunjukkan, okey, menunjukkan apa? Menunjukkan masa. Sebab apa ni? Waktu pagi. Okey, jadi ini kaedah yang pertama, kamu gunakan masa. Okey. Ini masa. Okey, kaedah yang kedua. Okey. Kaedah yang kedua, okey, cara yang kedua. Okey, cara kedua, kamu nak gunakan contohnya. Okey, masa kamu dah gunakan. Okey, sekarang ada 2 lagi. Okey, ada lagi 2 yang kamu boleh gunakan. Okey, kita ambil yang kedua iaitu sebab. Okey, sebab. Okey, contoh ayat. Okey, kamu masuklah subjek. Okey, contohnya masukkan, okey, tukang masak. Okey, tukang masak. Okey, tukang masak catering itu. Okey, tukang masak catering itu memasak. Okey, memasak ni adalah kata kerja. Okey, memasak apa? Memasak nasi tomato. Dengar macam sedap bukan? Nasi tomato. Okey, memasak nasi tomato. Okey, untuk apa? Untuk apa? Untuk para tetamu. Okey. So ayat ni menunjukkan perluasan menggunakan kaedah ataupun menggunakan perluasan sebab. Sebab apa tukang masak itu masak? Okey. Sebab apa? Dia nak masak kepada tetamu. Okey. Yang kedua adalah sebab. Okey. Yang ketiga, okey, cara okey, cara yang ketiga. Okey, cara yang ketiga nak buat macam mana? Okey. Cara yang ketiga, okey, tadi kita dah gunakan masa, kita dah gunakan sebab. Okey, yang kita tak gunakan lagi apa dia? Kita tak gunakan tempat. Okey, kita tak gunakan tempat. Okey, sekarang berpandukan contoh yang dah diberi. Okey, cuba kamu bina ayat, okey, dengan menggunakan perluasan
menunjukkan tempat. Okey, yang menunjukkan tempat. Okey, macam mana nak buat? Okey, seperti sama. Okey, sama saja. Kamu masukkan atau kamu gantikan dulu, okey, subjek. Okey, contohnya, contoh subjek yang kamu boleh gunalah. Okey, terpulang dekat kamu. Okey, contoh seperti kalau contoh saya nak buat. Okey, okey, contohnya macam Mak Senah. Okey, Mak Senah. Okey, Mak Senah buat apa? Okey, kata kerja kita kena masukkan. Mak Senah memasak. Okey, Mak Senah memasak ataupun Mak Senah, okey, sedang memasak. Okey, Mak Senah sedang memasak. Masak apa? Kamu kena letak selepas kata kerja mesti ada objek. Okey, contohnya Mak Senah memasak nasi lemak. Okey, Mak Senah sedang memasak nasi lemak. Okey, untuk jualan. Okey, untuk jualan di kedai. Ataupun kamu tak mau, okey, ataupun kamu gantikan dia di warung. Okey, contoh kamu nak letak warung siapa? Warung kamu gunakan Pak Main. Okey, contohlah. Okey, Mak Senah sedang memasak nasi lemak untuk jualan di warung Pak Main. Okey, bila dalam ayat ada di warung Pak Main, okey, maksudnya ayat ni menunjukkan tempat. Okey. Okey. Untuk buat ayat menggunakan kaedah ini sangat-sangat mudah. Okey, sebab apa sangat mudah? Kamu hanya gantikan ataupun kamu cuma masukkan siapa itu subjek, kata kerja dah diberi. Okey. Kemudian kamu kena kaitkan, okey, kaitkan kata kerja dengan objek, mesti bersesuaian. Okey. Kemudian kamu gunakan perluasan. Okey, seperti yang saya dah ajar tadi. Okey, gunakan 3 perluasan. Okey, kamu boleh gunakan tempat, masa dan juga sebab. Okey. Jadi, untuk cara yang ketiga, okey, untuk cara yang ketiga, kamu boleh gunakan tempat. Okey. Jadi, senang bukan untuk cara buat ayat? Okey, ini adalah satu contoh kata kerja. Okey? Jadi, ini saya dah bagi satu contoh kata kerja. Okey. Jadi, kamu kena cari atau kamu kena fikir 4 lagi kata kerja, okey, yang kamu boleh gunakan untuk kamu buat ayat yang seterusnya. Okey? Okey, macam mana? Dah fikir semua? Okey, apa kata kerja yang kamu nak guna yang kedua? Apa dia? Okey, contohnya kamu nak gunakan kata kerja sebagai membaca. Membaca pun kata kerja. Sebab apa? Perbuatan, benda yang kamu buat. Betul tak? Okey, jadi berdasarkan contoh kata kerja yang kamu dah bagi, okey, kita gunakan membaca.
Okey. Membaca kamu gunakan sebagai kata kerja. Okey, membaca apa? Okey. Cara yang pertama, okey. Dia sama kaedah yang tadi, cumanya kamu perlu mempelbagaikan lagi ayat ataupun mempelbagaikan lagi kaedah untuk buat ayat yang lebih gramatis. Okey? Cara yang pertama, okey, cara yang pertama, kamu perlu masukkan dahulu subjek. Okey, contoh subjek apa yang kamu nak gunakan? Okey, contoh sekarang, okey, saya nak gunakan subjek nama orang. Okey? Boleh? Contohnya kamu nak letak nama orang, nama apa? Nama apa yang kamu nak? Contohnya nama Ismail. Okey? Okay, kamu boleh letak Ismail. Okey, Ismail ni adalah sebagai subjek. Okey, Ismail. Ismail buat apa? Ismail membaca. Okey? Ismail membaca. Membaca apa tu? Ismail membaca. Okey, membaca apa? Membaca, contohnya lah. Okey, membaca buku cerita. Okey. Membaca buku cerita. Kemudian contohnya di perpustakaan. Okey, di perpustakaan. Nak tambah lagi tak? Okey, atau dah cukup? Contohnya kalau kamu nak buat di perpustakaan saja, Ismail membaca buku cerita di perpustakaan. Okey? Ataupun kamu rasa pendek lah ayat ni, okey tak apa. Kita sambung lagi. Okey, di perpustakaan untuk mengisi masa lapang. Okey, senang kan? Okey, Ismail membaca buku cerita di perpustakaan untuk mengisi masa lapang. Okey. So, apa perluasan yang kita dah guna? Okey. Kita guna perluasan apa? Di perpustakaan. Di perpustakaan. Mestilah dia merujuk kepada tempat. Okey. Cara yang kedua. Okey. Contoh. Kamu nak letak subjek apa lagi? Okey, sekarang kita dah guna tekan tempat. Okey, yang kedua kita nak meluaskan ataupun kamu nak bina ayat menggunakan perluasan masa. Okey. Contoh kamu nak letak nama Ashraf. Okey, Ashraf membaca. Okey, contohnya Ashraf membaca, ataupun kamu nak letak ayat depan sikit. Okey, contohnya Ashraf selalu membaca. Okey. Baca apa? Membaca komik. Okey, membaca komik pada waktu petang. Okey, pada waktu petang setelah pulang dari sekolah. Mudah kan? Okey. Ini ayat yang menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Waktu petang ataupun pada waktu petang. So, jadi ayatnya merujuk kepada masa. Okey. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga, cara yang ketiga. Okey, tempat kita dah guna, masa dah kita guna. Okey, yang ketiga kamu boleh gunakan sebab. Okey. Contohnya kamu nak gunakan nama apa lagi, nama yang kamu suka. Okey, contohlah kamu nak letak kakak. Okey. Okey, kakak sedang membaca majalah
Okey, majalah. Okey, contohlah kamu nak letak nama majalah ke apa ke, terpulang lah. Okey, contoh ni membaca majalah. Okey, kegemarannya. Okey, kegemarannya. Kegemarannya untuk, okey, untuk apa? Untuk mesti ada sebab, okey? Untuk okey, untuk mengisi masa lapang, okey? Jadi, ada 3 jenis perluasan yang kamu boleh gunakan, okey? Yang pertama adalah tempat. Okey, contoh, Ismail membaca buku cerita di perpustakaan. Kalau kamu tak nak letak di perpustakaan, kamu boleh letak di pusat sumber. Ataupun kamu boleh letak di rumah, okey? Benda yang merujuk kepada tempat. Okey. Yang kedua, cara yang kedua, Ashraf selalu membaca komik pada waktu petang setelah pulang dari sekolah. Okey? Jadi dia menunjuk pada masa, iaitu pada waktu petang. Okey, terpulanglah kalau kamu nak buat pada waktu malam ke, pada hari Ahad ke, terpulang untuk kamu. Okay. Tapi ayat yang bersesuaian, yang merujuk kepada masa. Okey, yang ketiga iaitu cara yang ketiga, okey, iaitu kakak sedang membaca majalah. Kegemarannya untuk mengisi masa lapang. Okey, ayat ni merujuk kepada sebab, okey? Okey, macam mana? Okey, dah boleh ikut cara macam mana nak buat ayat kalau ayat yang bukan berdasarkan gambar rajah. Okey, contohnya nanti pergi sekolah kan, nanti cikgu kamu cuma bagi kata kerja saja, kamu kena fikir untuk buat ayat. Okey, jadi apa lagi? So dengan kelas ni lah kamu dapat timba ilmu sebanyak-banyaknya untuk cara buat ayat yang lebih mudah. Okey, so tadi kita dah belajar 2 kata kerja. Okey, 2 kata kerja. Yang ketiga, cuba kamu fikir kata kerja yang ketiga yang kamu suka. Apa dia? Contoh, apa dia? Menjahit. Okey, contoh menjahit. Okey, macam kamu kata tadi, yang ketiga kata kerja yang dia nak gunakan menjahit. Kawan kamu nak gunakan kata kerja yang ketiga iaitu menjahit. Okey, menjahit. Jadi, dengan menggunakan kata kerja menjahit, kamu cuba bina ayat, okey, menggunakan perluasan yang ketiga-tiga tadi. Okey. Contohnya, okey, bagi contoh satu. Contohnya kamu nak letak kakak. Okey. Kakak apa? Contohnya kakak sedang belajar. Belajar apa? Okey, belajar menjahit. Okey. Ataupun okey, bolehlah kakak sedang belajar menjahit. Okey, di pusat kegiatan. Okey, pusat kegiatan mana? Okey, masyarakat. Okey, pusat kegiatan masyarakat. Okey, sambung lagi. Apa dia? Bersama rakannya. Okey. Kena pasti ayat ini merujuk ataupun ayat ini merujuk perluasan yang mana satu. Ada 3 jenis, iaitu ni apa? Merujuk kepada di pusat kegiatan masyarakat, maksudnya dia merujuk kepada tempat. Okey. Okey, boleh ikut semua? Okey, kita pergi satu persatu. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, kamu gunakan perluasan yang kedua. Contohnya kamu masuk subjek
yang kamu suka. Okey, contohnya ibu sedang menjahit. Okey, ibu sedang menjahit. Okey, menjahit apa? Ataupun kamu tak nak ibu sedang menjahit. Okey, ataupun kamu nak buat ayat yang lebih mudah ataupun ayat yang kamu suka. Okey, contohnya ibu menjahit. Okey, menjahit apa? Okey, ibu menjahit baju pada waktu apa? Contohnya pada waktu pagi. Okey, setelah menghantar kami ke sekolah. Okey. So ayat ini merujuk kepada pada waktu pagi. Dia merujuk kepada masa. Okey. Merujuk kepada masa. Okey. Ayat ataupun cara yang ketiga. Okey, cara yang ketiga. Okey, tadi tempat dah guna, masa dah guna. Yang ketiga sebab. Okey. Sebab. Contohnya kamu nak buat apa? Okey. Contohnya kamu nak buat Ahmeng. Okey, Ahmeng ni macam lah Cina kan? Okey, Ahmeng menjahit baju. Okey. Baju apa? Okey, contohlah baju tempahan. Okey. Menjahit baju tempahan pelanggannya untuk dipakai semasa Deepavali nanti. Okey. So ayat ini merujuk kepada merujuk kepada apa? Merujuk kepada sebab. Okey. Jadi kamu dah tahu ataupun kamu boleh mempelbaraikan lagi. Okey, contohnya kalau kamu tak nak buat tempat, okey, kamu boleh gunakan ayat yang merujuk kepada masa. Kalau kamu tak nak masa, kamu boleh gunakan ayat yang merujuk kepada sebab, kan? Jadi dengan berpandukan dengan contoh-contoh, dengan teknik ataupun dengan cara meluaskan lagi ayat dengan menggunakan 3 jenis perluasan. Okey, kamu boleh gunakan tempat, masa dan juga sebab. Untuk apa? Untuk kamu buat ayat dengan lebih gramatis. Okey, yang ketiga. Okey, kata kerja yang ketiga. Okey. Jadi, kata kerja yang keempat. Apa kata kerja yang keempat pula? Okey, cuba fikirkan. Okey, macam mana dah fikir kata kerja yang keempat? Okey, kata kerja yang keempat. Okey, apa kata kerja yang keempat kamu nak gunakan? Cuba bagi tahu. Okey. Apa dia? Contohnya. Okey, bermain. Okey, boleh bermain. Okey, bermain pun kata kerja. Okey. Contoh macam kamu nak guna tadi, bermain sebagai kata kerja. Okey. Yang keempat, okey. Bermain. Okey. Contohnya kamu nak buat ayat perluasan yang merujuk kepada masa. Okey. Macam tadi saya dah ajar, yang pertama kamu kena masukkan subjek. Okey, kamu masukkan contoh. Abang. Okey. Abang kata kerja bermain. Okey, bermain apa? Contohnya bermain hoki. Okey, abang bermain hoki. Okey, merujuk kepada masa. Contoh, abang bermain hoki. Contoh, pada waktu
Pada waktu apa? Contoh pada waktu petang ke, kan? Selalunya orang main hoki waktu petang. Kalau waktu malam tu selalunya buat main dekat mana? Kawasan yang cerah lah, kan? Okey, contoh pada waktu petang. Okey. Okey, ada lagi nak tambah? Pada waktu petang. Okey, untuk mengisi masa lapang. Okey, nampak? Mudah kan? Abang bermain hoki pada waktu petang. Okey, untuk mengisi masa lapang. Okey, senang kan? Okey, jadi yang kedua, cara yang kedua, kamu cuba bina ayat yang menggunakan perluasan tempat. Okey, tempat. Okey, contohnya. Contoh. Okey, contoh kalau kamu nak letak subjeknya sebagai adik. Okey, adik bermain apa? Bola lah. Okey, contoh bola sepak. Adik bermain bola sepak. Okey, bola sepak. Kemudian apa perluasan yang kamu nak gunakan? Contoh merujuk kepada tempat. Okey, adik bermain bola sepak di, okey, di padang. Okey, di padang bersama apa? Bersama rakan. Okey, bersama rakan-rakannya. Okey, ni adalah contoh kata kerja yang keempat. Okey, sekarang ni saya tunjukkan dua saja. Okey, cara yang ketiga, okey, itu cara sebab yang merujuk kepada sebab. Okey, yang merujuk kepada sebab, kamu cuba buat ayat menggunakan sebab ataupun menggunakan perluasan sebab. Okey? Okey, kita dah sampai kata kerja yang kelima. Okey, yang kelima. Cuba bagi kata kerja yang terakhir. Apa kata kerja yang kamu nak buat? Okey, contoh. Apa dia kamu nak buat? Okey, contohnya kata kerja menjual. Okey, menjual. Okey, contoh kata kerja menjual. Okey, sekarang seperti yang saya dah ajar. Okey, kamu masukkan subjek dulu. Okey, contoh kamu nak merujuk kepada masa. Okey, merujuk kepada masa, kamu boleh buat Pak Mail. Okey, Pak Mail menjual apa? Okey, contohnya menjual barang elektrik. Okey. Okey, menjual barang elektrik. Okey. Di, ataupun kamu nak tambah sikit. Okey, menjual barang elektrik yang berkualiti. Okey. Di kedainya. Okey. So, ini ayat yang merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada di kedainya. Di kedainya. Jadi ayat ni merujuk kepada tempat. Okey, yang kedua, merujuk kepada masa. Okey, contoh. Kamu bagi satu ayat yang merujuk kepada masa. Okey, yang merujuk kepada masa. Okey, contohnya. Okey, contohnya. Okey. Yang kedua. Okey, kamu bagi ayat yang merujuk kepada masa. Okey, contohnya Siti. Okey, Siti menjual ni adalah kata kerja, kan? Okey, Siti menjual apa? Contoh, Siti menjual nasi lemak. Okey, Siti menjual nasi lemak. Okey, pada waktu
pagi. Okey. Untuk menyara keluarganya. Okey. So, ayat ini, jadi ayat ini dah merujuk kepada masa. Okey. Maksudnya mana yang merujuk kepada masa, iaitu pada waktu pagi. Okey, senangkan untuk buat ayat. So, jadi hari ini kita dah belajar untuk cara buat ayat menggunakan kaedah yang sama dengan minggu lepas. Okey semua, jadi kelas kita dah belajar 5 kata kerja. Kita dah belajar 5 kata kerja dengan menggunakan kata kerja yang dah diberikan, yang dah kamu berikan. Kita dah buat ayat dengan menggunakan perluasan yang berbeza-beza. Okey, dia ada tempat, masa dan juga sebab. Okey, jadi kelas kita pada hari ini, okey, mengenai skop. Jadi macam mana semua? Okey, apa yang kita dah belajar untuk di awal kelas tadi, okey, cara untuk bina ayat menggunakan kaedah skop. Okey, so macam mana kamu boleh adaptasi, kamu boleh gunakan kaedah yang sama. Kamu boleh gunakan buat ayat di sekolah, kamu boleh gunakan buat ayat di pusat tuition, kan? Okey, jadi kamu jangan lupa untuk share video ni. Okey, video e-tuition. Okey, jangan lupa share channel e-tuition dan jangan lupa, okey, untuk share, untuk like dan untuk komen, okey, video yang akan dipaparkan nanti, okey. Dan juga video-video jangan lupa untuk like dan juga tonton video-video yang diberikan, okey, oleh tutor lain. Okey, jangan lupa untuk komen, untuk share, okey. Dan kita juga ada platform media sosial. Okey, kita tahu sekarang kamu mesti tahu pasal media sosial, kan? Mestilah tahu apa itu Facebook, mestilah kamu tahu apa itu Instagram, kan? Jadi, masa ni lah kamu nak gunakan teknologi yang kamu ada tu. Lagi-lagi waktu sekarang, kan, PKPB, kan, apa nak buat kat rumah, kan? Okey, apa lagi? Kamu boleh pergi ke channel e-tuition. Kamu boleh tengok banyak video yang PTM dah sediakan untuk anda. Nampak? Dia secara percuma. Nampak tak? Pendidikan secara percuma. Apa lagi, kan? Apa lagi? So, jangan lupa kongsi dan share video ni. Dan jangan lupa untuk bagi tahu kawan kamu untuk tengok dan untuk mengikuti channel e-tuition. Okey, kita jumpa lagi di kelas yang akan datang dengan subjek Bahasa Melayu dan tajuk yang berlainan. Tajuk apa? Kita tunggu nanti. Okey, bye.